Firdaus Wong backup DAP kot. Saya nak tanya kepada pemimpin PAS dan ahli-ahli PAS yang buat heboh kecoh isu ni. Okey. Bila bercakap baru-baru ni kan, adalah satu isu ahli parti politik Howard Lee. Dia mentafsir ayat Al-Quran surah Nisa. Jadi, bila dia sebagai seorang non-Muslim lah kan, boleh ke dia mentafsirkan ayat Al-Quran tu dengan tujuan untuk pandangan mendidik, dia, nak share pandangan dia ataupun pembelajaran, pengajaran. Macam mana? Dia jadi macam mana sebenarnya? Saya agak kritikal dengan DAP. Tetapi tak bermaksud saya tak berlaku adil kepada mereka. Okey? Tak berlaku adil kepada mereka. Tak boleh. Apa yang mereka cakap betul-betul. Apa yang mereka kata tak betul, tak betul. Regardless of DAP ke, PAS ke, Amanah ke, UMNO ke, PKR ke, same. Bagi saya, same. Sebab saya perlu menjawab pada Allah, saya bukan menjawab pada pemimpin politik. Kita balik kepada kaedah Islam. Pertama, semua orang boleh baca Quran. Semua orang. Dan malah kalau non-Muslim nak baca, kita galakkan. Sebab Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Baqarah surah yang kedua ayat 185, dia adalah hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk untuk manusia, bukan untuk muslimin saja. Siapa yang kata Quran tu hanya dibaca oleh muslim, okey? Dan dia silap. Dia bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedua. Ketiga, bila Howard Lee dia baca, kita balik kepada kaedah Islam. Apa terjemahan dia tepat ke tak tepat? Dia terjemah surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Atiyu Allah, atiyu Rasul, wa uli amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan Alhamdulillah sebutan Allah dia agak bagus dan bahasa Melayu dia agak bagus. Saya sangat suka dengan ahli parlimen kita yang mampu berbahasa Melayu dengan bagus. Saya sangat suka, tak kira parti mana. Now, itu yang menyebabkan ramai orang melonjak. Oh, kamu sebagai orang bukan Islam, berani kamu tafsir Quran. Saya tak nampak dia tafsir Quran. Yang saya nampak dia terjemah Quran. So, bila dia terjemah Quran, betul tak? Betul lah. So, apa yang salahnya? Saya tak minta maaf, saya kata saya tak nampak mungkin kontroversi sikit pendapat saya. Dan orang akan nampak pelik, Firdaus Wong backup DAP kot, lepas ni saya kenalah. But which I don't care lah. Saya tak makan duit politik. So I don't care. Nak label saya, label lah. Bismillah. Yang nak label, nak fitnah saya, korang jawab depan Allah, habis cerita. Apa yang dia salah? Secara politiknya dia tak betul. Saya tak suka sikap talam dua muka sesiapa pun. Saya nak tanya kepada pemimpin PAS dan ahli-ahli PAS yang buat heboh kecoh isu ni. Ketika ngagomeng memetik ayat Quran, ketika bersama dengan Pakatan Rakyat, kalian bertepuk tangan dan bersorak gembira. Mereka sudah hilang sesat ajaran. Saya walaupun seorang Kristian, tapi saya hafal juga surah Auna ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bi'adli wa ihsan. Maksudnya Allah menyuruh kita berlaku dengan adil dan penuh belas kasihan. Betul tak? Apabila ada penyokong, bukan Islam PAS yang berceramah di atas pentas PAS, mengatakan dia bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan kira bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik, yang dia mesti ada, boleh lah. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena ikut parti PAS. Kita berjuang bersama-sama. Kenapa double standard? Soalan saya. Itu yang saya kata penunggak agama. Itu yang betul-betul penunggak agama. You have to be consistent dengan you punya prinsip. Kalau you kata Howard Lee tak boleh, then you punya penyokong pun tak boleh. Dia pun tak sepatutnya baca Quran kalau macam tu. You have to put the right. Jangan kata, tak, sebab kami dah guide dia lah. Apa nak cakap? Sebab you guide, maka dia betul. Now, ada tak kamu cuba husnuzon dengan Howard Lee bahawa dia juga dapat guidance daripada ulama-ulama dalam Amanah ataupun UMNO ataupun orang lain? Adakah ulama hanya datang daripada PAS? No, you can't. You just have to be consistent dengan prinsip you.
Kenapa waktu kamu bersama dengan DAP, kamu menggalakkan mereka membaca, kena sokong, kena undi DAP. Sekarang ni bila kamu dah berpisah dengan dia, kamu kata tak boleh. Fatwa lain pula. What is this? Saya ramai kawan daripada PAS mungkin tak setuju, but I'm fine with that. Tapi yang saya tak suka sebagai seorang pendakwa adalah apabila ada orang dia menggunakan agama untuk tujuan kepentingan politik dia tanpa bersikap istiqamah dengan konsisten dengan prinsip dia. I have problem with that. Kalau Howard Lee salah, sepatutnya dulu pemimpin DAP buat pun salah. Dan sepatutnya sekarang ni Subramaniam yang kata dia mimpi berjumpa Rasulullah, berkali-kali dia kata, dan dia bagi ayat Quran dan sebagainya. Kenapa kalian tak tegur? Kenapa tak jadikan isu tu 3R? I have issue dengan tu. Bukan, kalau you just have to be consistent. Dan saya nampak bila Howard Lee dia minta maaf, mungkin betulkan saya kalau saya salah. Bila dia minta maaf, saya tak nampak dia minta maaf kerana dia salah tafsir. Yang saya nampak dia hanya minta maaf kerana menafsir Quran. Bukan kerana dia salah tafsir Quran. Dan tak ada seorang pun mufti yang mengatakan dia salah tafsirkan. Yang ada harinya daripada blok-blok politik je kan. Jangan kata non-Muslim salah tafsir Quran. Orang Islam salah tafsir Quran pun kita marah. Kenapa tak jadikan tu isu pula? Nah, sebab tu saya kata, saya tak ada parti kerana saya nak stay true to my principle. Iaitu, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Regardless siapa yang buat.